seorang lelaki menemui mesin ATM rosak yang memberinya duit percuma. Tetapi dia tidak menyangka apa yang akan terjadi ketika Dan Saunders pergi ke sebuah ATM dan mengeluarkan $200 daripada akaun simpanannya. ATM itu mempaparkan transaksi gagal, tetapi ATM itu masih mengeluarkan $200 kepadanya. Keliru dengan apa yang terjadi, Dan mencuba sekali lagi. Bakinya masih sama dan ATM terus memberinya duit dan dia tidak percaya dengan apa yang berlaku. Dan menyedari bahawa gangguan ini hanya berfungsi antara pukul 1 hingga 3 pagi setiap malam. Jadi selama 5 bulan Dan mengeluarkan $1.6 juta dan dia enjoy dengan duit tu. Dia menyewa private jet, menginap di hotel mewah dan membelanja rakan-rakannya. Namun Dan mula berasa sangat takut di penjara. Jadi dia telefon bank dan mengakui segalanya. Tetapi pihak bank berkata mereka tidak tahu langsung tentang perkara itu dan menyerahkan kes ini kepada polis. Akan tetapi selepas 3 tahun tiada tindakan diambil ke atasnya. Dan ingat kes ini sudah tutup. Jadi dia muncul di TV dan membuat dokumentari penuh menceritakan segalanya. Sebaik sahaja pihak polis menonton dokumentari itu, kesnya disiasat semula dan Dan akhirnya ditangkap serta dijatuhi hukuman penjara selama 1 tahun pada tahun 2016. Komen pandangan korang.